Yang ni ya, okey. Tak apa, biar doktor biarkan Cik Din Cik yang Din buat? Bagus. apa guna dia pembantu doktor? Itulah pasal. Masa ni lah kita nak gunakan. Itulah. Dah biasa masak seorang kat rumah. Bila ada sous-chef. Dia macam agak panik sikit. Okey. Tak apa. Teruskan. Hari 30 resepi bersama dengan Agrobazar Online. Masak-masak bersama ABO. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bersama dengan saya Momo dalam rancangan Masak-masak bersama ABO 2026. Siapakah tetamu istimewa pada hari ini dan apakah menu yang akan dibawakan oleh tetamu kita? Kita jumpa selepas ini. Baik, kita bersua kembali dalam rancangan Masak-masak bersama ABO 2026. Inilah dia tetamu istimewa kita pada episod kali ini, iaitu Dr. Syahidah binti Musa, pengarah kanan bahagian risikan dan pemodenan pasaran, dan Encik Syahrudin bin Abdul Karim, penolong pengarah kanan bahagian risikan dan pemodenan pasaran. Apa khabar, Doktor? Alhamdulillah baik. Baik, sihat? Alhamdulillah sihat. Cik Syahrudin? Alhamdulillah sihat. Nampak tegak hari ni. Nervous? Sikit lah nervous. Nervous sikit lah. Doktor okey lah kan. Biasa. First time juga ni. Masak-masak ni. Jadi doktor kita macam biasa, kita akan adakan aktiviti program masak-masak ni. Jadi dah nama pun masak-masak. Kenalah ada masak-masak. Dan juga kita akan berbual santai juga doktor. Okey. Boleh tak ada masalah? Tak ada masalah. Cik Syahrudin boleh? Boleh. Boleh Kita cuba. Kita cuba. Okey, baik, nak tahu apakah menu yang istimewa yang dibawakan oleh doktor dan juga Cik Syahrudin? Kita akan berehat seketika. Kita jumpa selepas ini. Baik doktor dan juga Cik Syahrudin, menu apakah yang istimewa pada hari ini untuk doktor masak? Okey. Hari ini saya bersama dengan Cik Syahrudin. Okey. Kami sama-sama akan masak ayam goreng kunyit. Ayam goreng kunyit. Special. Ini biasa biasa buat kat rumah doktor? Itu makanan yang disukai keluarga. Keluarga. Dia simple tapi sedap. Simple tapi sedap. Okey. Dan juga Cik Syahrudin biasa makan Ayam goreng kunyit. ayam goreng kunyit. Mestilah biasa kan. Apa ni, benda simple nak buat kat rumah. Kalau bahan pun tak banyak. Itu yang hari ni kita bawakan versi masak yang mudah lah untuk semua penonton ni kan. Okey, istimewa tu. Okey, tak kita tengok tahu macam mana kelebihan dan juga kemahiran doktor dan juga Encik Din. Jadi kita akan berehat seketika. Kita sambung selepas ini. Baik, kita kembali semula dalam program Masak-masak bersama ABO 2026 bersama dengan tetamu kita Dr. Syahidah dan juga Encik Din. Baik, inilah menu ayam goreng kunyit. Tetapi sebelum tu kita nak berkenalan dengan doktor dahulu. Boleh Cik Din Boleh. Izinkan saya dulu Okey, jadi doktor, mungkin orang-orang kat luar sana nak tahu siapakah Dr. Syahidah binti Musa ni. Okey. Nama diberi dalam bentuk syair, boleh? Gurau. Okey. Okey. Silakan doktor. Okey, terima kasih banyak Cik Syafamia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mulanya saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih lah kepada bahagian ABO kerana sudi menjemput bahagian risikan dan pemodenan pasaran untuk sama dalam program masak-masak bersama ABO ni. Jadi nama saya Syahidah binti Musa. InsyaAllah tahun ni merupakan tahun yang ke-19 saya berkhidmat di Pharma lah. Jadi bermula tahun 2007 sehinggalah sekarang saya telah pergi ke beberapa buah bahagian
Dan insya-Allah saya sebenarnya telah berkhidmat bukan saja di Ibu Pejabat tapi juga di Pejabat Farma Sabah selama 4 tahun sebagai pengurus operasi. Dan kemudian belajar juga di Sabah, di UiTM Sabah untuk buat master dan seterusnya PhD saya juga di Sabah di Universiti Malaysia Sabah. Dan saya telah kembali ke Ibu Pejabat pada tahun 2016 dan berkhidmat di bahagian dasar dan perancangan strategik selama 9 tahun. 9 tahun. Ya, 9 tahun saya berada di DPS dan alhamdulillah akhirnya pada tahun ini, pada awal tahun ini saya telah mula berkhidmat di bahagian risikan dan juga pemodenan pasaran sebagai pengarah kanan. Okey. Itu sebab sedikitlah berkaitan dengan diri saya. Itu sebab sedikit pun tapi cukup padat. Bagaimana pula dengan Cik Din? Terima kasih Cik Fahmi atas jemputan bahagian risikan dan pemodenan pasaran ke program ni lah. Saya Muhammad Syarul Abdul Karim. Cik Din okey lah. Cik Din. Kalau dekat ni saya peluk. Okey Cik Din, sila. Kalau doktor tadi 19 tahun, saya baru 17 tahun. Kalau doktor tadi bermula di Pejabat, saya bermula di negeri Perak selama 11 tahun juga sebagai pengurus operasi jugalah masa tu. Dan ke Ibu Pejabat pada tahun 2020 dan di bahagian digitalan pasaran dan bersama-sama doktor lah saya masuk ke bahagian risikan dan pemodenan pasaran pada awal tahun ni lah. So belajar tu sehingga di Universiti Utara Malaysia. Dan itulah kot lagi sikit kan. Tak apa. Cukup. Banyak dah tu. Banyak dah. Banyak tu. Kalau katakan ni Dr. Sunting lah. Baik, tak apa. Okey. Boleh kita kenalkan menu hari ini adalah ayam goreng kunyit. Jadi kita boleh perkenalkan satu-satu bahan ni doktor? Boleh. Okey, boleh. Okay. Ke Cik Din dia nak kenalkan ataupun sama-sama? Kita sama-sama lah. Boleh. Okey. So menu utamanya hari ini adalah ayam goreng kunyit. Jadi bahan-bahan utamanya sudah pastilah ayam. Takkanlah daging pula. Ada juga orang masak daging goreng kunyit. Tapi sebab menu kita hari ini ayam, jadi kena ada ayam lah. Pertama, ayam ni selalunya kalau ayam goreng kunyit ni memang dipotong kecil. Jadi tidaklah yang besar-besar tu kan. Jadi sedap sebab kita nak campur sayur nanti. So ayam dan kemudian ada sayur-sayuran segar. Jadi selalunya kalau untuk kita makan yang ringkas-ringkas, yang sihat, menu sihat sebab dia ada protein, dia ada sayur-sayuran, maka sayur-sayuran ni juga dia boleh dipelbagaikan. Tapi biasanya kita akan makan dengan kacang panjang, cauliflower ataupun bunga kobis, carrot, dan akhirnya kita akan garnish dengan bawang besar. So selain daripada tu, dia punya bahan-bahan yang lain adalah kunyit, sebut kunyit, garam untuk menyedapkan rasa, dan ditambah lagi dengan kita punya seasoning, all-in-one seasoning daripada Sudi. Okey, inilah dia produknya doktor. Betul. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan kat luar sana, macam mana nak dapatkan produk Sudi? Boleh sahaja layari portal Agrobazar online di www.agrobazar.com.my. Okey, carian untuk kedai Sudi boleh dapatkan diskaun RM5 dan juga RM10, doktor. Okey, dapat diskaun lagi ya. Dapat diskaun lagi. Bukan orang kata beli tu alam membeli menang memakai. Betul. Okey. Jadi nak tanyalah juga sebelum kita nak masak ni. Jadi kalau katakan biasa dengan Agrobazar online doktor? Alhamdulillah, biasa. Ada beberapa kali jugalah membuat belian. Alhamdulillah. Dan Cik Din macam mana? Saya memang lagi biasa lah. Cik Din, kita bukan berkawan. Cik Din, relax Cik Din. Relax je. Boleh letak atas meja, tak ada masalah. Tapi, okey. Cik Din saya tengok macam berkawan je. Okey, saya tak bagi komen apa-apa. Baik, sebelum kita memberi komen kepada Cik Din, kita akan berehat seketika. Jumpa selepas ini. Baik, program Masak-Masak bersama ABO kembali semula dengan bersama dengan kita Dr. Syahidah dan juga Cik Din. Okey, jadi kita
akan mulakan masak menu kita iaitu ayam goreng kunyit. Betul. Ayam goreng kunyit. Ayam goreng kunyit, Doktor? Ya. Okey, tadi pun kita dah perkenalkan bahan. Okey. Dan saya pun dah membahan Cik Din. Dia lengkap tu, lengkap. Lengkap. Okey. Jadi boleh kita nak mulakan? Boleh. Okey, sambil-sambil tu nanti bila kita sambil masak, nanti saya akan tanyakan pada doktor. Alright. Okey, jadi kita mulakanlah. Baik. Okey. So, kalau kita nak buat ayam goreng kunyit ni, kita bermula dengan ayam dia dululah. Okey, ayam dululah. Jadi, boleh ulurkan saya sudu. Sudu, okey. Jadi, sudu ni kita akan gunakan untuk gaulkan ayam bersama dengan serbuk kunyit. Okey. So, kita letaklah sikit, ikutlah masing-masing punya keinginannya. Sebab ada yang suka garing-garing, lebihkanlah kunyitnya. Kalau rasa-rasa tak berapa nak garing, tak ada berapa nak berapa garing tu, kita letak je lah sikit kunyitnya. Lama pula menggaul kunyit ni ayam ni Okey. Tak apa, biar doktor biarkan Cik Din yang Cik Din buat. Bagus. Apa guna ada pembantu doktor? Masa ni lah kita nak gunakan. Dah biasa masak seorang kat rumah, bila ada sous chef. Jadi kita nak mulakan dengan apa pula? Okey, kita dah panaskan api. Okey. Sekarang ni pertama kita letakkan minyak dulu. Sebab kita kena goreng ayam tu sikit. Cik Din. Banyak tugas Cik Din. Okey, cukuplah. Cukup. Kita kurangkan minyak. Sebab makanan kita guna makanan yang segar kan. Okey. Pelan-pelan Cik Din. Okey. Okey. Dah ada bunyi. Maksudnya panas lah tu. Sepanas hati saya tengok Cik Din. Rasa janggal pula. Goreng ayam dia pun ya. Ataupun sebab doktor ada. Janggal dah. Tak apa, tak masuk SKT. Okey, Cik Din boleh teruskan Cik Din. Teruskan. Habis masuk je semua Cik Din. Ayam kalau dia kalau kurang masak memang jadi orang kata tak berapa elok lah. Tapi kalau katakan Cik Din masak saya rasa okey ni. Nampak tak kekok ni. Biasa kau masak kat rumah. Biasa tolong orang rumah ni. Banyak kena ganggu Okey, baik doktor. Ada sedikit dalam konteks 2026 sekarang ni. Okey, bagaimana risikan pasaran membantu Fama memastikan harga makanan kekal stabil? Soalan agak mencabar tu. Lagi-lagi dengan situasi semasa kan. Kita tahu dari dalam keadaan konteks minyak yang tidak stabil dan sebagainya. Dan isu semasa ni. Pertama sekali bagi risikan pasaran sudah pastilah kita memberi indikasi berkaitan dengan keadaan harga di peringkat ladang, borong dan juga runcit. So maklumat ni kita collect dan masukkan di dalam website Fama. Melalui website Fama boleh kita layari untuk dan terbuka kepada semua rakyat Malaysia lah untuk melihat situasi harga di pasaran untuk 3 peringkat ni lah. Jadi bila dah dapat harga-harga ni sudah pasti dalam keadaan sekarang ni kita nak tahu apa yang mungkin akan berlaku dalam keadaan kos yang meningkat, terutama kos pengeluaran, logistik yang mungkin terganggu ataupun challenge lah disebabkan harga minyak dan sebagainya. Maka Fama di bahagian RMP kita sedang membangunkan satu portal yang kita namakan portal SISDA. Dan SISDA ni nama pendeknya, nama panjangnya adalah Surveillance and Intervention Supply and Demand Agro-Food ataupun pengawasan dan intervensi bekalan dan juga pasaran agro-makanan. Jadi dalam portal ni kita akan memaparkan analisis berkaitan pergerakan harga tu. Jadi bagi petani ke, bagi pemborong ke, bagi orang awam ke, kelak akan dapat maklumat-maklumat tentang pergerakan harga ni macam mana. Tapi suka saya menyatakan bahawa apa yang dipaparkan melalui maklumat pasaran di portal Fama ataupun di dalam SISDA ni, dia merupakan indikasi. Indikasi. Jadi bila ada indikasi ni, terpulanglah kepada pemain pasaran membuat keputusan bagaimana mereka nak menguruskan perniagaan masing-masing. Itu yang pertama. 2026 ni juga kami akan menyelesaikan beberapa kajian yang melibatkan profiling daerah. Sebab kita tahu masalah kekurangan kelebihan bekalan ni selalunya dia bersifat locality.
ataupun di daerah-daerah tertentu. Jadi kita nak tahu produk yang masuk, stock flow yang masuk, yang keluar tu macam mana. Jadi kajian-kajian pun kita akan teruskan untuk tahun ini bagi farmer memahami dengan lebih jelas tentang kondisi bekalan dan pasaran di sesuatu daerah. So itu yang besar-besar lah. Besar-besar lah. Projek RMP. Nampak pun Cik Din pun dah bila doktor nak suruh masukkan ni. Cakap doktor ni. Okey, dah boleh masukkan doktor? Belum lagi, Belum sikit lagi. lagi. Dia besarkan sikit. Din. Aduh. Tadi dia suruh kecilkan, lepas tu dia besarkan. Cik Din boleh tahan juga ni. Dia kena garing sikit. Kalau tak garing nanti takut yang Cik Fahmi power dia makan. Jadi kena garing sikit. Kita bagi dia rasa dulu. Dia kena rasa dulu ya. Memang selepas ni nanti apa yang doktor dan juga Cik Din masak, saya kena rasa dan saya akan bagi rating. Okey. Ada rating. Macam mana tadi ambil harga, ada dia punya risikan dan juga kita pun ada juga. Okey, nak masukkan apa doktor? Taburkan sedikit garam. Okey, garam. Kita bagi sikitlah kat Cik Din. Taburkan sedikit garam Cik Din. Ni letak ni. Okey. Ni pakai dah tak dah doktor? Tak ada dah. Tak ada dah. Okey, boleh masukkan sedikit garam. Okey, saya masukkanlah. Tolong Cik Din ya. Okey, bolehlah gaul-gaulkan Cik Din, bagi dia garing-garing sikit. Sebab lagi kita nak masukkan sebut perasa, semua memadai lah kita punya garam tu. Just nak bagi dia taste masing-masing sikit je dulu. Bagi sedikit lagi garing. Jadi dah dapat nampak sikit garing-garing tu nanti Cik Din, kita dah boleh masuk sayur. Ni dah boleh buka kedai dah Cik Din. Takkanlah ayam goreng kunyit tak boleh buka kedai kan. Saya nak buka dalam Agrobazar online boleh ke? Apa pula tak boleh? Boleh. Pandai nampak soal host. Sebab bahan-bahan ni saya difahamkan memang boleh dapat daripada Agrobazar online. Betul kan? Sekarang ni kalau kata tuan-tuan dan puan-puan kat luar sana nak dapatkan produk-produk agro makanan dan juga pertanian, boleh saja layari portal Agrobazar online di www.agrobazar.com.my kerana ia jimat, mudah dan selamat. Sekali lagi doktor. Semangat sikit. Okey, jimat, mudah dan selamat. Okey, Cik Din. Dia dah lupa dah tagline tu baru sebulan. Okey, baik. Lepas ni nak masukkan apa doktor? Okey, sikit lagi. Belum sikit lagi kejap ya. Okey. Betul-betul bagi laju sikit. Ya, bagi laju sikit. Saya pun ingin berkongsi jugalah berkaitan dengan Agrobazar online ni. Sebab kita orang farmer ni kan, bila kita mengenali ABO ni bermula daripada terutama pasal zaman COVID hari tu kan. So kiranya ABO ni dia memainkan peranan yang cukup penting. Terutama membantu mengedarkan produk-produk agro makanan melalui e-commerce, pasar digital. Itu saya sebagai antara pengguna lah kan agrobazar.com.my ni memahami bahawa banyak kelebihannya, dan terutama bagi saya adalah disebabkan dia adalah satu-satunya portal yang banyak menjual produk-produk agro makanan. Dia tak bercampur dengan produk lain. Kalau portal-portal yang lain mungkin ada bercampur berbagai item, tapi ABO ni memang agro makanan. Jadi kami di pihak bahagian risikan dan pemodenan pasaran, sebab saya nak tekankan perkataan pemodenan tu. ABO ni ataupun agrobazar.com.my ni pertama dia merupakan salah satu produk pemodenan kerana dia melaksanakan aktiviti e-commerce. Itu salah satu perkara lah yang saya berkait bagaimana ABO berkait dengan bahagian RMP. Maknanya ada orang kata kesinambungan dan orang kata perlu ada kesepakatan. Betul. So itu okey. Rasa kita masukkanlah saya, Cik Din. Bila kata dah masuk, Cik Din menunggu je apa nak masuk. Bila lah nak masuk ni. Dia tadi dia tolak. Saya perhati dia doktor. Daripada tadi saya tengok. Dia tolak ayam tu bila memang nak masak je. Okey, boleh masukkan. Boleh masukkan carrot. Sila uluk carrot. Carrot. Okey. Jangan sangat carrot. Ni campak je. Campak je, Cik Din. Jangan membazir. Jangan membazir, Cik Din. Membazir amalan Cik Din Tak ada. Bukan. Okey. Terusnya
cauliflower. Masuk je semua sayur ni. So, gaul. Gaul. Okay. Gaul. Lagi satu, sebab masakan kita ni menggunakan kombinasi sayur-sayuran dan juga protein. Sayur-sayuran juga saya difaham boleh dapat daripada Agrobazar online. Oh, okey. Bagus. Okey, jadi itulah tadi kita dah maklumkan dah pada orang-orang di luar sana nak dapatkan produk agro makanan dan juga pertanian, boleh dapatkan di Agrobazar online. Okey, kerana ia jimat mudah dan juga selamat. Okey. Cik Din. Oh, gaya chef tu ada Cik Din. Dengan ketinggian, dengan orang kata dia punya cara pegang senduk tu, saya rasa tak salah lah orang yang tepat doktor bawa hari ni. Okey Cik Din. Saya nak tanya Cik Din lah, lepas ni nak masuk apa Cik Din? Lepas ni masuk apa? Kita masukkan sini. Ke masukkan saya je. Macam geram je tau. Kalau nak sedap lagi, kita masukkan seasoning all in one tadi lah, yang daripada sudi tu tadi. Okey. Baik, saya risau juga Cik Din ni. Kalau katakan dia kan, geram kau. Pami ni kan, aku suap dia kan. Okey, dalam kata saya risau pun, orang kat luar sana pun risau juga doktor. Jadi orang ramai, rakyat dekat luar sana risau tentang kos sara hidup. Oh baik, dari sudut risikan pasaran pula, apa langkah Fama untuk membantu rakyat? Okey. Dalam fungsi RMP lah kan, bahagian risikan dan juga pemodern pasaran. Yang pertama sekali tadi, bila kita memberi indikasi harga, jadi di peringkat pengguna khususnya dapat melihat sejauh mana harga di ladang, di borong dan di runcit tu dia perbezaannya. Jadi kadang-kadang kita merasakan ada manipulasi, kita merasakan ada perbezaan harga yang ketara dan sebagainya. Kadang-kadang terbit beberapa persepsi. Jadi di bahagian RMP, apabila rakyat Malaysia dapat melayari portal Fama dan duduk di bahagian maklumat pasaran tu, lihat harga-harga yang terpapar di situ mengikut lokasi-lokasi negeri-negeri tertentu, maka boleh lihatlah keadaan ataupun pergerakan harga tu. Jadi sebelum ada persepsi berkaitan dengan harga dan sebagainya, boleh dapatkan indikasi-indikasi tersebut melalui portal. Jadi bila kita dah dapat indikasi maklumat harga ni, maka kuasa beli itu di tangan rakyat. Jadi bila kita tengok harganya sepatutnya begini-begini, secara puratanya begini-begini, maka sekali kita membeli di satu-satu tempat, kita ada bear in mind, ada kesedaran sepatutnya range harganya begini. Jadi kita boleh menggunakan kuasa pengguna tu, nak membeli ke tak membeli. The power of consumer. Jadi kita kena guna, sebab kos sara hidup itu satu perkara yang boleh dikawal oleh kita sendiri dalam berbelanja. Itu secara khususnya lah bagaimana risikan pasaran boleh membantu. Okey, jadi bila dah khusus-khusus Cik Din jangan lupa. Kacau lagi. Doktor belum habis lagi. Siapa suruh berhenti lagi Cik Din? Boleh masukkan bawah. Okey, masukkan bawah Cik Din. Okey, dalam macam Cik Din jugalah. Saya nak tanya Cik Din lah. Okey, sila. Di bahagian RMP ya Cik Din. Cik Din melaksanakan tugas-tugas apa Cik Din sebenarnya? Di bahagian RMP saya, kalau doktor cakap tadi pengumpulan data tu, di bahagian RMP saya menjaga sistem yang mengumpulkan data. Daripada dapat kita macam otak Fama lah. Semua maklumat-maklumat ada di sistem tersebut. Kalau tutup sistem tu, tak adalah maklumat untuk kita salurkan kepada orang awam tu. Betul lah tu. Boleh tambah sikit. Tambah sikit. Saya dah agak dah. Memang kena tambah ni. Dia tengah sibuk tengok, takut takut ni. Jangan hangit sangat Cik Din. Saya yang makan. Dah slow kan? Okey. Boleh gaul Cik Din? Teruskan gaul. So, antaranya adalah sistem yang dijaga oleh bahagian RMP sebagaimana disebutkan oleh Cik Din tadi. Pertamanya adalah iFarma. iFarma. iFarma ni merupakan sistem yang kita telah menyatukan semua perkhidmatan Farma di dalam satu aplikasi. Jadi Farma ni kalau dalam sistem tu ada lebih kurang 50 perkhidmatan. So nak minta AKR, ABR, cash shop, even nanti nak dapatkan maklumat dan sebagainya,
boleh masuk dan berdaftar di dalam iPharma ni untuk mendapatkan perkhidmatan pharma. Jadi kita tak nak dah setiap satu rakyat yang nak mendapat perkhidmatan pharma pergi ke pelbagai tempat bahagian. Jadi dia masuk je kita punya sistem, dia boleh tengok semua perkhidmatan yang pharma tawarkan. Itu yang pertama lah, satu sistem yang pharma jaga. Jadi Cik Din ni orang kuat iPharma. Dia menjaga, dipanggil customer relationship management untuk iPharma. CRM officernya adalah Cik Din. Patutlah Cik Din tak boleh lari dah. Dia kata asset kepada RMP tu. Wow, asset. Yang keduanya, pharma di bawah RMP juga menjaga satu lagi sistem besar. Ini untuk kegunaan dalaman pharma, tapi kita kenali sebagai Pharma Data Warehouse ataupun FDW. Jadi ini adalah menunjukkan betapa pharma sangat mementingkan dari segi keberkesanan dan kecekapan perkhidmatan, di mana semua data-data kita akan disimpan melalui FDW. Dan yang ketiganya, pharma juga mempunyai, macam Cik Din cakap tadi, satu sistem yang digunakan untuk data collection harga, kita panggil Agri Market Insight, AMI. Jadi itu antara sistem-sistem yang dijaga oleh bahagian RMP lah, yang ditanggung urus oleh bahagian RMP, dan dia terkait dengan elemen pemodenan tadi. Bukan saja untuk perkhidmatan pharma, dan kita juga memperkenalkan sistem-sistem bagi memastikan fungsi pharma, satu pharma ni ke arah pendigitalan dan lebih cepat. Itu pemodenan. Pemodenan dia. Gitu. Okey, jadi kita akan, lepas ni kita akan masukkan seasoning. Okey, lepas kita dah masukkan seasoning nanti, maka cukuplah rencahnya. Okey, jadi rencahnya. Jadi kalau katakan tuan-tuan dan puan nak tunggu hasil daripada air tangan Cik Din dan juga doktor, jadi kita akan berehat seketika. Kita sambung selepas ini. Baik, inilah dia menu ayam goreng kunyit daripada Dr. Syahidah dan juga Cik Din. Okey, nampak menarik okey. Cik Din gaul-gaul tadi pun. Jadi juga. Dia kan tak jadi. Baik, terima kasih kat Cik Din. Baik, terima kasih doktor sekali lagi. Pihak ABO mengucapkan ribuan terima kasih. Dan juga Cik Din kerana sudi datang ke set untuk episod kali ini. Okey, jadi kalau katakan ada terkasar bahasa ataupun kekurangan daripada kami, jadi saya kata maaf lah. Tapi sebelum kita nak habiskan ni, saya nak rasa dulu. Air tangan Cik Din ni. Rasa dulu. Rasa dulu air tangan Cik Din. Okey, baik Cik Din, saya rasa dulu. Okey, izinkan saya dulu rasa dulu. Okey, doktor. Boleh doktor? Boleh, rasalah. Lain macam ni, makan depan doktor dan juga Cik Din tau. Belum pernah orang lain buat. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Lama senyap itu. Rasa ayam ada. Okey. Baik, rasa dengan tambahan dengan rasa kunyit yang apa ni, seasoning juga dengan keluaran sudi tadi. Memang cukup dia punya rasa. Okey, dan kunyit dia pun ada. Baik, dia punya kerangupan daripada cauliflower ataupun kubis bunga ni memang sedap. Jadi tetamu-tamu kita memang hebat-hebat masak ni. Walaupun ringkas, tetapi orang kata sedap. Kerana belajar resepi mudah bersama dengan Agrobazar online. Jadi saya tak sabar nak habiskan masakan doktor dengan Cik Din ni. Jadi kita akan jumpa pada episod yang lain bersama dengan tetamu yang lain. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye bye. Hidangan simple pasti menyerakan bersama doktor. Jumpa lagi doktor. Bye bye. See you doktor. Oh, kau suka basic. Suap. Ingat dah balik. Tak ada. Tadi kau kena aku. Ambil.
Kidin! Oh, dia kena payah lagi.